Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Sydney hari ini atas pertuduhan gagal mematuhi notis pengisytiharan harta yang dikeluarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Menurut FMT, Ismail Sabri didakwa mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi terma notis berhubung pengisytiharan aset yang dikeluarkan agensi anti rasuah itu. Beliau didakwa gagal mengisytiharkan sejumlah wang tunai dalam mata wang tempatan dan 9 mata wang asing selain 7 jompong emas Swiss fine gold. Antara wang yang didakwa gagal diisytiharkan ialah RM14.7 juta ringgit, SGD 6 juta ringgit, ASD 1.46 juta ringgit, 3 juta franc Switzerland, 12.2 juta euro, 363 juta yen Jepun, 50,250 pound sterling, NZD 44,600, 34.8 juta dirham dan AUD 352,850